mereka dan salam sejahtera. Saya Nashifa Alamintiasi dari SMK Trono, Kos Sekolah AAE 2073. Kali ini saya akan berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera dalam Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2030. Murid sejahtera bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah mempunyai sahsiah dan kemahiran yang baik. 5 ciri murid sejahtera ialah beradab. Adab perlu berilmu. Berilmu. Ilmu ialah pelita hidup. Berkemahiran. Bijak dalam menyelesaikan masalah. Berdaya tahan. Tidak mudah putus asa. Dan berkeyakinan. Berani dalam menyambut cabaran. Konsep ini memberi impak positif kepada warga sekolah kerana dapat melahirkan suasana yang sejahtera dan harmoni supaya lebih bersemangat untuk belajar. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjadi murid sejahtera demi masa depan yang lebih cemerlang.